Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni saya nak tunjukkan selamat pakai tali skipping. I think we can do two things with this tali skipping. First, kepada yang tak ada masalah butut, boleh menggunakan tali skipping yang sangat-sangat equipment yang sangat murah ni untuk melakukan senaman. Okey, saya akan tunjukkan. Mungkin untuk permulaan kepada siapa yang tak biasa, saya sendiri pun buat dalam 50 ke 100 bergantung kepada buat seseorang. Macam saya buat 10 dulu ke 20, bergantung. Kalau berhenti campur start mudah. Okey, ni menggunakan zaman kanak-kanak tu main tali skipping. Okey, bakar kalori anda dan untuk kardio anda. Okey, kedua yang anda boleh buat dengan tali ni adalah boleh buat sepanjang ni squat skipping tali. So pijak tali skipping ni bagi sama ni, so anda buat squat. Okey, bergantung kepada kekuatan anda juga. Buat 10 set dulu dan sambung balik. Okey, ini saja dua senaman yang saya nak share dengan anda hari ini. Okey, lebih manfaat kepada anda. Okey, bye.